tiba-tiba layu waktu nak bersama. Ini beberapa punca. Yang pertama, emosi kita ataupun kita punya pemikiran ataupun kita terlalu stres pada hari itu. Cuba cek balik, kalau rasa terlalu stres sampai bawa ke dalam bilik tidur, salah lah. Kena pandai manage kita punya stres. Kemudian pemikiran kita, apa yang kita fikir sewaktu kita nak bersama. Tenang-tenang lah. Janganlah terlalu memikirkan kerja ataupun sesuatu benda yang tak perlu dibawa masuk bilik. Okey? Lepas tu, kita cek balik bila kali terakhir kita mendapatkan rawatan untuk bagi darah lancar semula. Bila darah mula lancar balik, kita punya zakar pun tak ada layu, tiba-tiba layu. So kas rawatan di sini tidak pegang pada alat kemaluan. Itu yang penting, kita menjaga peribadi, privacy orang. Okey, apa yang kita buat kat sini ialah merawat daripada area buku lali kat tepi ni, bawa betis, ni poin-poin dia hingga masuk kepada peha. Kemudian celah kangkang dan juga ari-ari. Di sini ada urat besar, dia sambung dekat zakar kita dekat bawah. So still tak pegang pada zakar, jangan risau. So itu jawapan dia. Kalau kenapa tiba-tiba layu, cuba cek diri balik faktor pemikiran, faktor stres, tak cukup tidur, dan juga yang terakhir, bila kali terakhir mendapatkan rawatan. Saya Coach Alizal, Reset Maintain dan Relief.